Penajaan Pendidikan Anak Misi 7 di Sekolah Kebangsaan Sikuati Kudat telah menjadi antara inisiatif paling bermakna buat murid-murid asnaf di sekolah ini. Sejak mula dilaksanakan pada tahun 2021, program ini telah membantu ramai murid dari keluarga susah meneruskan pendidikan mereka dengan lebih semangat dan keyakinan. Impaknya, kita dapat lihat perubahan positif bukan sahaja dari segi kehadiran ke sekolah tetapi juga dari segi pencapaian akademik mereka. Bagi tahun 2026, program ini diteruskan dengan beberapa penambahbaikan penting. Fokus kali ini diberikan secara menyeluruh kepada pemantauan akademik pelajar, khususnya dalam kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Kami mahu memastikan setiap anak asnaf ini bukan sahaja hadir ke sekolah, tetapi benar-benar mampu menguasai asas pembelajaran yang akan menentukan masa depan mereka. Selain itu, proses pemilihan murid penerima manfaat turut diperluaskan. Jika sebelum ini hanya seorang anak dari setiap keluarga boleh ditaja, kini kami membuka peluang kepada 2 orang anak bagi keluarga yang benar-benar memerlukan. Perubahan ini dibuat selepas lawatan lapangan yang dijalankan pada September 2025 di mana kami sendiri menyaksikan kesusahan hidup mereka, beberapa keluarga asnaf yang memerlukan perhatian lebih. Sokongan berterusan daripada masyarakat, para penyumbang dan pihak korporat amat penting untuk memastikan kesinambungan program ini terus berjalan dengan baik. Setiap sumbangan yang diberikan telah memberi makna yang besar dalam kehidupan murid-murid ini. Mereka kini mempunyai harapan baharu untuk mengubah nasib keluarga melalui pendidikan. Saya, Umi Saidatul Erina binti Matsa, guru di SK Sikuati Kudat Sabah dan juga merupakan JK penyelaras program penajaan anak Misi 7, ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua penyumbang dan sukarelawan yang telah bersama kami sejak 2021 hingga kini. Semoga setiap sumbangan, masa dan tenaga yang dicurahkan menjadi amal jariah yang berpanjangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.